Resepi kali ni kita nak buat ayam kurma yogurt. Saya gunakan resepi daripada Akak Zaidah. Lauk ni rasa dia memang sedap dan macam mak-mak kita masak gitu. Korang wajib try. Jom kita masak. So mula-mula kita nak masakkan bawang Holland ni dulu. Masakkan dia sehingga agak keperangan. Kemudian bolehlah korang angkat dan ketepikan dulu. Okey, untuk bahan blend pula, korang masukkan 4 batang cili hijau, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia, sedikit daun ketumbar, kacang gajus yang telah direndam, masukkan sekali dengan air dia dan juga bawang Holland yang kita goreng tadi. Korang tambahkan air secukupnya dan kita nak kisarkan dia sampai halus. Okey, dalam kuali nanti korang masukkan 4 sekawan dengan lada hitam dan masukkan bahan kisar kita tadi. Korang tumiskan bahan-bahan ni sampai dia pecah minyak. Kemudian kita nak masukkan serbuk jintan putih, serbuk ketumbar dengan garam masala. Kemudian kita nak tambahkan juga serbuk kunyit dan juga serbuk cili daripada Mak Siti. Kalau korang berminat boleh tekan kat showcase ID. Ada dekat situ. Korang letak dalam satu sudu makan macam tu. Tambahkan air secukupnya dan tumiskan dia sampai dia pecah minyak dan cantik macam ni. Kemudian bolehlah kita masukkan ayam. Untuk resepi kali ni Aidi gunakan seekor ayam. Berasakan dengan garam secukupnya dan korang boleh start kacau sampailah ayam ni kecut. Kemudian bolehlah tambahkan satu bekas kecil plain yogurt. Korang kacaukan sekejap, kemudian kita nak tutupkan dia dan biarkan dia masak dengan api yang perlahan. Bila nak masak tu bolehlah korang masukkan sedikit minyak sapi untuk bagi aroma wangi dekat ayam kita. Dan last sekali korang taburkan dengan daun ketumbar. Dan terjadilah kita punya ayam kurma yogurt kita hari ni. Resepi ni memang sangat-sangat sedap. Korang nak makan cicah dengan roti pun sedap, nak makan dengan nasi putih saja pun sedap. Korang boleh save dulu resepi ni, kalau ada masa nanti bolehlah korang buat. Okey, selamat mencuba.